Hari ini Cik Ani nak berkongsi cara Cik Ani buat popia goreng ya. Video ni kali ini panjang sikit. Kita ada 3 step untuk buat kulit popia ni. Okey, jom saksikan video Cik Ani ni. Mula-mula kita nak buat kulit popia. Nampak ni saya menggunakan tepung gandum 1 kilo tepung gandum. Garam agak-agak 1 sudu teh ya, nampak ni. Ni minyak masak 2 sudu makan, sebiji putih telur, 1 sudu cuka makan. Ini air. Air ni saya menggunakan sebanyak 800 ml ya. Okay, kita uli selama setengah jam. Gini je. Sebenarnya kulit popia ni tak susah mana pun. Bancuh gini je. Adunan kita macam ni ya. Okey, dah cukup. Kita perapkan dia selama 4 ke 5 jam ya. 6 jam kita perap ya. Tengok ni adunan kita. Kita kepuk-kepukkan sekejap. Kita panaskan kuali kita. Api tak mau kuat ya. Sekarang kita buat inti dia pula. Kita ada sayur kobis yang kita potong halus-halus macam ni. Ni ubi carrot dan ubi sengkuang. Okey, kita satukan semua ni. Sekarang kita masukkan garam. Ni udang kering. Dah cukup macam ni. Okey, ni tepung gandum ni kita masukkan air, sedikit garam ya, dan kita bancuh dia untuk kita jadikan gam untuk kulit popia kita. Ni. Okey, ni kita gulung. Tepi ni kita bubuh ni tepung gandum yang telah kita bancuh tadi. Ni. Ini fungsi dia sebagai gam. Okey, macam ni. Nak resepi popia basah, nanti kita tunjuk. Yang ini kita buat popia goreng dulu. Okey, kita panaskan kuali dulu. Besar-besar molek popia Cik Ani. Oh, dapat 3 biji kelebing. Okey, tengok ni popia kita dah pun garing. Nampak ni kiri kanan. Dia garing sekata macam ni. Inilah cara kita teruskan minyak popia. Okey, sekarang kita buat sos popia pula ya. Ni saya ada kismis sebanyak 100 gram. Ni gula merah 100 gram. Bawang putih 4 ulas. Gula putih ni ikut selera ya. Kalau nak manis boleh tambah lagi. Tapi saya cukup-cukup. Ni saya gunakan 2 sendok teh. 2 sudu besar tepung jagung. Dan kita masuk air lebih kurang 1 cawan. Ini saya nak kisar sampai halus. Okey, dah siap. Kita kisar. Ni cili giling. Paket ni saya tuang. Berat dia 400 gram. Ni yang bahan-bahan yang telah kita kisar tadi. Campurkan aja. Okey, kita masukkan garam secukupnya. Okey, kita masak sos kita ni sehingga pekat. Sos popia ni sebenarnya macam-macam ya. Macam-macam cara orang buat. Tapi ikut selera masing-masing lah yang mana sesuai dengan selera kita. Sebabnya setengah orang menggunakan buah kurma. Okey, nampak ni sos kita dah pun pekat macam ni.
Ini sebab dia masih panas kan, nampak? Ini dah pekat dah ni. Cukuplah. Kita tutupkan api. Okey, dah pun siap. Ni sos kita dah masukkan dalam botol. Okey, macam ni, dan kita taburkan daun bawang. Kita tengok rangup ke tak kulit popiah kita ni. Oh, dalam dia lembut, nampak tu. Ni dia sidik dalam.